Silakan. Ya, komen dululah. Ini Wan B menjaga anak, ayah dan ibu. Dia Permata Pow. Saya rasa baru ni mungkin ramai yang baca lah statement saya yang menggesa supaya Datuk Seri Rafizi Ramli meletakkan jawatan dalam konteks beliau sebagai Menteri Ekonomi. Kerana saya tak peduli pun sebenarnya sama ada dia nak uruskan soal parti ke, dia rasa tak nak campur urusan parti dengan ni ke. Jadi kita dah nampak prioriti dia di mana. Kalau dia sanggup bercuti sebagai menteri untuk uruskan soal parti, maksudnya dia tak layak untuk jadi menteri. Lebih pula lagi pegang jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Kerana akhirnya matlamat politik ni atau matlamat kita memegang jawatan ni sepatutnya haruslah untuk melaksanakan amanah demi rakyat. Itu tema Parti Keadilan Rakyat lah, demi rakyat. Tapi dia ada tema lain lah. Kita boleh boleh cuti lebih. Ikut suka aku. Ini kajian kami, ikut kami akan nak buat macam mana. Ramai yang sindir.